Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Hari ini kita berada di Retro Tutti Fest Seri Medan 2024. Festival ini mengumpulkan motosikal retro sebagai hobi masa kini. Di sini, kawan-kawan dapat melihat motosikal-motosikal lama yang dipamerkan sebagai koleksi yang berharga. Kita patut memberi penghargaan dan pujian kepada pemilik motosikal kerana telah menjaga motosikal tersebut dengan baik. Jom kita lihat motosikal yang ada di sini. Hari ini standby untuk projek kita hari ini, Retro Tutti Festival Seri Medan. Ada juga di sebelah Jessica kita ada Amy Benda, ada juga pada beradik. Yang baru sampai boleh terus daftar di meja urus dia sana jadi jangan lupa datang ke booth di Budak Keramat. Budak Keramat. Kemah, tentunya kemah urus dia pada hari ini ya. Okey, selepas itu kita ada motosikal kategori retro yakni klasik, motosikal kategori retro kategori tank, kemudian 6064 harap dapat dialihkan segera kerja sama nama kami hargai. Terima kasih. Okey, di sini ada sedikit pengumuman kepada pemilik kenderaan produk Myvi GKE 6064 harap dapat Retro Tutti Festival Seri Medan 2024. Ada juga hari ini Pandel di sana, dan juga Revo Camelian Enterprise, dan juga yang belum ada nama hantar. Ada juga tentunya yang tidak asing lagi yang telah menjadi sponsor kita pada hari ini. Areking full original, dan juga best of Areking clone. Dan juga best of RX series, RX 100, RX